So kebanyakan dana-dana ni, yes, ia adalah untuk membantu, dan every year there is a certain amount yang kementerian akan membuka dana tersebut. Maybe tahun ni 1.6 million ke apalah. Tapi ia adalah dibahagikan kepada 30 atau 35 bidang sukan. So in the end you apply, memang bahagi 35 sukan lah. Maybe you're down to RM30,000. You cannot bandingkan RM35,000 untuk membuat sukan pemotoran dan RM35 main track and field. Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat datang ke podcast Tekan Habis. Macam biasa, nama saya Taurik Azmi dan sebelah saya untuk episod ini adalah penerbit dan produser kita, Encik Rizal Kamal. Jangan risau, ini bukan episod soal jawab soalan-soalan anda dari ruang komen, sebab malangnya minggu ni kita punya co-host Hazri Samsuri aka Bangau masih lagi merantau menunaikan ibadah haji dia. So aku rasa dia dah selesai dah tu. Malangnya yang Hazri pergi haji ke malangnya aku duduk kat sini, Taurik? Tomato, you know. But anyways, aku rasakan Encik Izzal, Abang Hazri tu dia dah selesai dah tunai haji tu. So kita tunggu dia balik lah. Dia dah selesai, tapi tak apalah. Let him take his time, take his break. We'll do the best that we can. Kita buat sebaik mana boleh. And I think masa dekat sana dia sempat buat doa dan solat hajat untuk apa yang berlaku dekat sini tidak lama, awal minggu ni. Yep. Tragedi bas Greek yang mengorbankan 15 nyawa pelajar-pelajar UPSI. Terus terang Izal, when the news broke Monday morning, sebagai seorang editor pengarang, saya I had no stomach for it lah. Yep. Saya punya hati patah. Saya tak nak tulis story tu. Saya tai chi kat saya punya writer, korang buat lah story ni. I was emotionally compromised by that story. Memang tergugat dan banyak benda lah kita boleh cakap. Pertama sekali kita ucap takziah kepada keluarga mangsa. Ini juga satu tragedi yang mengorbankan 15 bakal graduan yang sepatutnya ada masa depan yang cerah dan membina negara kita. Tapi malangnya berita yang sedih lah. Itulah, memang sedih lah. Apa yang dah jadi dan kami tak nak buat spekulasi pasal apa boleh jadi. Itu kita biarkan kepada authorities to do the investigation apa semua. Siapa salah tu apa semua, kita tunggu je lah apa pidana JPJ nak cakap. Pertama sekali saya nak cakap yang kita rakam episod ni pada 13 Jun. Kenapa saya nak sebut? Sebab banyak yang dikatakan, banyak yang telah dilakukan sebagai reaksi kepada tragedi ni. Saya tengok Menteri Pengangkutan dah umumkan yang lesen operasi syarikat telah ditarik. Lesen lesen syarikat batalkan lesen syarikat terus. Menteri Kerja Raya pun dah turun padang, dah tengok apakah peruntukan yang pernah dilakukan, apakah peruntukan masa depan. Kerajaan negeri pun turun. Kerajaan negeri dah turun. Puspakom dah tengok bas. Siasatan dah dibuat macam-macam lah. Pertama sekali, bila saya tengok secara keseluruhan lah, apa yang dilakukan, yang paling cepat saya nak cakap adalah kenapa sekarang baru nak tengok isu ni secara menyeluruh macam ni. Betul. Sepatutnya kalau kita tengok, terutamanya dari segi bila melibatkan kenderaan-kenderaan yang membawa ramai penumpang macam bas, di mana kalau satu kemalangan boleh meragut banyak nyawa kan, banyak aspek yang perlu dilihat sebenarnya. Kalau kita tengok dari segi aspek teknikal saja, bas pun ada dia punya, dia tak macam kereta bas ni. Bas platform, ada setengah syarikat dia mengeluarkan daripada platform ataupun yang panggil chassis sampai ke badan. Ada syarikat yang beli chassis dan
dia pasang badan di tempat lain. Betul. Apakah standard keselamatan dan cara operasi syarikat-syarikat ni untuk memastikan that along the line from chassis all the way to delivery bas itu selamat. Okay. Betulkan saya kalau saya salah. Saya carilah gambar-gambar bas yang accident tu se-close up yang mungkin. Saya belum nampak lagi sebarang komponen seat belt. Setahu saya bas ni memang tak ada seat belt. Satu, dua, tak ada seat belt warning, tak ada seat belt sensor. Okey. Sebab ketiga dia datang dari bas ni dibina dan dijual, dipasarkan pada satu era di mana benda-benda ni belum mandatory lagi. Bila bas tu dibuat? Adakah dikeluarkan tarikh pengeluaran bas tu? Sebab saya check benda ni dan saya tanya semua-semua yang tahu pasal benda ni. Sebenarnya undang-undang untuk menguatkan seat belt ni ada dua undang-undang. Satu adalah installation. Satu lagi usage penggunaan lah. So sejak 2009 untuk dapatkan VTA untuk bas mesti ada seat belt. So takkan bas ni dari 15 tahun tengok bas ni macam baru Saya kata saya tak nak speculate. Saya nak tengok data tu, tapi saya tak nampak lah apa-apa komponen yang menunjukkan ada seat belt. Itulah. Okay. Ya, betul. Bas ni terbalik di atas railing. Itu lagi satu. Dia terbalik. Terbalik dan langgar amko barrier masuk tusuk dalam bas. Mungkin ada orang boleh kata yang seat belt tidak dapat menyelamatkan mereka. Anda mungkin betul. Tapi yang duduk dekat belah kanan akan jatuh atas railing tu. Okay. Itu teknikal dia lah. So saya nak tahu sebenarnya untuk mengelakkan kemalangan macam ni di masa hadapan, yang tragedi macam ni, adakah kita akan dapat satu approach yang menyeluruh macam kita dapat tengok untuk bas ni? Ataupun kita cuma akan dapat tengok bila isu ni jadi viral sahaja? Kan? Sebab memang jalan mainkan peranan, barrier mainkan peranan, kelajuan pemandu memainkan peranan, rekod pemandu mainkan peranan. So macam tengok dalam bila ada nahas kapal terbang lah. Yes. Okay. Satu laporan akan dikeluarkan, dan laporan tu bukan dibuat semata-mata nak tahu apa yang jadi. Apa yang jadi penting untuk mengelakkan kejadian itu berlaku di masa hadapan. Data yang diberikan dalam aviation accident investigation, dia punya investigation data memang sangat-sangat komprehensif. Dan sebab apa dia komprehensif ia adalah digunakan untuk industri aviation gunakan data ni untuk buat improvement dia orang lah, supaya benda ni tak berulang. So menteri ada buat pengumuman press conference mengatakan yang dia nak buat pengkalan data untuk pemandu. Saya sarankan teknologi yang sama, syarikat sama yang anda bagi kontrak untuk buat pengkalan data tu, dapatkan data-data ni semua sekali. Jadi biarkan sebarang investigation dibuat secara menyeluruh dan maklumat tu dapat disampaikan kepada semua syarikat supaya mereka menambah baik keadaan bas. Dan kalaulah kan malang tak berbau betul, dalam satu kemalangan secara teknikalnya ia dapat menyelamatkan sebanyak nyawa yang mungkin. Betul. So tu betul tu. Nak summarize kan, whatever investigation data yang dapat daripada insiden ni kena transparent. Semua orang kena tengok. Betul. Semua orang harus senang peroleh benda ni supaya senang untuk belajar dan kita buat teladan lah, and for industry improvement. Tapi apa-apa hal pun kita tunggu apa perkembangan yang berlaku selepas ni, selain daripada apa yang dah berlaku. Tak silap saya hari ni masa kita record ini ni, satu minggu yang terlalu banyak sangat kehilangan nyawa lah. Di India ada kapal terbang jatuh. Rakan-rakan kita daripada FRU yang melanggar lori tu, hari tu pun baru jadi kan. Tak settle lagi kes tu. So kita minta sangatlah yang bila kita nak komen, nak tanya soalan di tahap yang apa yang ditanya untuk kes ni. Saya harap kalaulah ada apa-apa positif lah daripada kes ni, Basupsi ni, cara semua orang
sibuk nak tengok dari segala aspek. Itulah yang kita patut buat untuk setiap kes kemalangan selepas ni. Setuju. Tapi You heard it first here. This is where I wish Bangau was here lah. Yeah. Saya pasti ada banyak lagi benda Bangau boleh cakap, tapi tak apa. We'll leave that to your imagination, tuan-tuan dan puan-puan. Apa hal, kami daripada podcast Tekan Habis ingin ucapkan takziah kepada semua ahli keluarga mangsa daripada tragedi ini, dan kami doa kerajaan dan semua pihak berkuasa tanggungjawablah buat apa yang perlu. Yep. Kerajaan, syarikat-syarikat bas dan kita juga sebagai pengguna perlu bangkitlah. Yep. Wake up. It's a wake up call. Wake up call is an understatement. Okay, sudah. Let's move on to something a bit more upbeat and positive. Okay, Abang Izal, minggu ni actually since the last kita buat news, ada banyak perkembangan baru daripada segi produk. banyak lah. Memang banyak. Okay, so saya nak, before we go to the most exciting one, saya nak just glance through quickly apa yang dah berlaku dalam minggu sudah. Saya pergi pelancaran 2 supercar baru daripada Mercedes-Benz lama dahulu. Mercedes-Benz AMG, Mercedes-Benz Malaysia lancarkan AMG GT generasi kedua. Favorite saya tu, saya suka. Memang cantik, and it's a more mature sports coupe now. Tapi harga dia naik lah. It starts at, kejap naik lagi. Kali ni mungkin saya tak mampu dah kot. Barang premium tak ada turun harga kawan. Oi. Anyways, Mercedes AMG GT Coupe baharu bermula daripada 1.9 juta ringgit. Lepas tu sebelah dia Mercedes AMG SL63 SE Performance. Ini pun harga serius keras tak boleh main-main hampir 2.2 juta. Tapi basically dua-dua supercar ni bernadi enjin V8 yang sangat garang, tapi yang SL Roadster ni dia ada penambahan sistem plug-in hybrid elektrik yang membuat dia lebih garang lagi. So sangat menarik. Okay, selain daripada itu, sebelum masuk rakaman hari ni, saya sempat juga pergi dengan jumpa Mercedes-Benz juga hari ni untuk Mercedes-Benz Malaysia Fashion Week Kuala Lumpur 2025, di mana mereka buat teaser preview untuk G-Class elektrik. Okay, so G-Class elektrik tak ada harga. Kami tak dapat tengok kereta secara penuh, tapi Mercedes-Benz Malaysia dah kata daftar minat dah buka. So tak lama lagi G-Class elektrik akan lancar di Malaysia. So nantikan yang itu. Selain daripada itu, untuk minggu ni kawan-kawan kita kat Mazda pun sibuk. Diorang ada satu SUV baru nak masuk market tidak lama lagi, iaitu CX-60. Dan terus terang tuan-tuan dan puan-puan, Mazda CX-60 ni is a crossover SUV that is going to bring Mazda up one segment. Mazda akan lawan Mercedes-Benz dan BMW dengan CX-60 ni, dan nampaknya spesifikasi untuk model ni dah bocor kat internet. So sangat menarik. Boleh baca ni dekat carikas.com/news. Tapi yang penting model ni daftar minat dan juga booking dah buka. Dan setahu saya ura-ura dia, harga dia menarik, RM199,000. Kemungkinan besar. So kita nantikan. Selain daripada tu, almost premium memang premium Selain daripada tu, kalau SUV ni mahal sangat, jangan risau. Bermas pun dah buka tempahan untuk Mazda 3 1.5 High Plus. So dulu Mazda 3 ni Bermas ada bagi spek 1.5 ni, tapi sambutan dia kurang meriah sikit, dan saya suspek sebab spesifikasi dia tak menarik sangat. Dia spesifikasi mid plus tak silap-silap, atau mid. So sekarang dia dah lancar balik variant 1.5 ni dengan spesifikasi yang lebih tinggi, iaitu high plus. Dan yang penting sekali, harga pun turun. So dia punya harga anggaran untuk model yang ini bermula daripada RM118,900. So senang cerita, pilihan untuk C-segment sedan maupun C-segment hatchback ni sangat menarik lah. Sangat menarik. So boleh baca di carikas.com/news. Selain daripada itu, Leap Motor Malaysia. Ingat tak Leap Motor ni? Saya ada bawa pandu uji. Abang Izzah pun ada bawa kejap. Menarik kan kereta tu? Menarik ya. Menarik. Apa yang lagi menarik, minggu kita rakam ni, diorang dah lancar semula model ini. Stellantis Malaysia lancar balik model ini dengan upgraded specs. Dia punya onboard charger dah dinaik taraf. Dulu 6.6 kW AC je, sekarang dah 11 kW. So mantap, bagus. Apa yang lebih mantap, ini yang terus cakap saya, harga dia turun kan? Harga dia turun. Turun lain macam. So masa lancar RM169,000 tak saya. Sekarang
Tak boleh main-main dia punya diskaun ni. RM125,000 saja tuan-tuan dan puan-puan. So macam saya cakap dalam episod lepas Abang Rizal, kita memang betul-betul dah dalam zaman perang harga lah dengan jenama-jenama China ni. Model kedua selepas BYD yang turunkan harga sampai RM30,000 lebih kurang. Itulah. Ni tak boleh bawa bincang lah penurunan harga ni. Why do you think is it price war? Is it because dah tengah tahun kita tak tahu sama ada cukai EV ataupun pengecualian cukai tidak disambung atau tidak? Saya rasa it's a mix of both. Sebab ada uncertainty di mana tax break untuk CBU EV ni tak tahu sambung ke tak. Mungkin ya, mungkin tak. Dan juga ada lagi satu faktor. Leapmotor ni dia market share dia kurang. So dia orang dah terpaksa turunkan harga nak reclaim balik market share ni. Kalau tak they will lose the initiative lah. Sebab jangan lupa Leapmotor Malaysia ni baru-baru saja tanda tangan perjanjian dengan pihak-pihak yang tertentu untuk mulakan CKD kat sini. Good. Kat Gurun dekat Kilang Selantis tu. So kalau tak ada market share, CKD tu pun dah macam redundant lah kan. Kita Valid strategi. Tapi itulah going from the start menggunakan harga yang nampak kalau let's say dia tak untung ataupun rugi in fact. I'm not too sure whether or not that's going to be satu strategi yang takut makan tuan. Itulah. Tapi tak apa. Pendek cerita, Leapmotor C10 sebuah SUV premium mewah elektrik daripada jenama China ni, harga dia sangat-sangat marhen sekarang. So boleh bawa bincang. Okay, selain daripada tu, last legacy car maker pula, Mitsubishi. Diorang ni pun sama masalah dengan Leapmotor. Market share untuk Triton baru kurang sambutan lah. Walaupun Triton baru ni sangat-sangat menarik. So nampaknya minggu ni mereka telah lancarkan sebuah varian khas Triton Athlete Enhanced untuk tahun 2025. So it's basically Triton Athlete yang ada penambahbaikan lebih sikit dan harga dia RM159,980. Lebih info lanjut ada di carikas.com/news. BMW banyaknya model. Saya tak boleh nak kira berapa model dia lancarkan itu. Saya pening 1, 2, 3 I lost count. Okay, for context, minggu ni actually semalam sebelum hari kita rakam ni, Abang Rizal dan saya pergi hadir untuk My BMW World 2025 di Sentul Ipoh. So apa yang menarik di sini, mereka lancarkan tidak kurang daripada 8 produk baru. Tidak kurang daripada 8 ya. 8. I think we settled for that. Tidak kurang pada 8. Okay, so saya pendekkan cerita, saya rumuskan daripada 8 produk baru ni, 4 daripada mereka adalah kemas kini tahun 2025 atau 2025 model year update, which is the BMW 320i, BMW 330i, dua-dua dah M Sport, masih lagi M Sport, dan juga model M. So ada facelift BMW M2 dan juga facelift BMW M4 Coupe Competition. Okay, so ini model-model yang macam saya kata tadi lah, pembaharuan untuk tahun 2025. So saya yang daripada tu X3 tu all new kan? So sekarang kita bincang yang 4 model betul-betul baru untuk pasal kita. Saya nak mula dengan 2 roda dulu. BMW R1300RT. Ya Allah, that is a beautiful bike. Cantik sport tourer dia tu, tapi harga tak boleh bawa bincang, RM170,000. Tapi macam kita bincang, BMW Motorrad ni adalah satu jenama yang dia boleh lancar satu motor, harga dia tak masuk akal, orang tak tengok pun motor, tapi 200 booking. Menarik. So, rasa abang polis akan dapat tak upgrade tak lama lagi? Dia orang baru je upgrade dengan RT lama. RT baru ni aku rasa tunggu dululah. And RT ni salah satu benda yang unik pasal model RT ni adalah, untuk mereka yang tak tahu, BMW Motorrad ada banner variant khas iaitu RT-P. P tu apa maksud dia? Polis. So ini salah satu model-model motosikal yang ada variant khas buat penguatkuasa atau polis. So sangat menarik. Yang untuk generasi baru ni belum ada lagi, tak silap saya, tapi tunggulah, kejap lagi adalah keluar kat Berlin tu. So kita tunggu. Anyways, tapi nak sambung cerita pasal BMW ni again, kita kenapa saya tertarik nak pergi dan tertunggu-tunggu sebenarnya event ni adalah bila lepas kita interview Cik Sashi hari tu. Dia ada cakap dalam episod tu yang BMW adalah satu mobility technology provider.
kan. Betul. Dan saya di sana untuk mencari teknologi-teknologi sebegitu. Apa yang saya boleh rumuskan, okay, saya ada tengok a few things lah. Satu adalah dia punya BMW Digital Service Expert. Okay, basically ini adalah satu app. Boleh tengok dekat saya punya TikTok. Saya buat liputan. Kalau let's say lah ada satu part dalam kereta anda rosak, di demo masa tu dia pakai lampu. Kalau lampu anda rosak, dekat skrin akan keluar ada failure lampu. Dia bagi prompt. Okay. Boleh prompt, anda boleh tekan call service. Call service center terus. Call service center terus. Dan kereta anda dan data dalam kereta anda di-upload kepada to the cloud, and service expert tu boleh tengok dekat laptop dia diagnostik kereta anda. Dekat situ dia boleh kata dah sama ada encik boleh pergi ke workshop sekarang, ataupun nak order part tu sekarang, ataupun pakai dulu kereta. Okay. So memang nama servis ni sangat literal lah. BMW Connected Service lah. Betul. Oh, menarik. Menarik. Dia ada pakai app semua. So kalau yang tu yang saya carilah. Lepas tu satu lagi tengok tak kereta kalis peluru yang dia buat. Oh yes, BMW 7 Series Protection. Yep. First time saya tengok kat Malaysia and memang lain macam lah tengok. So menarik event-event macam ni bagi saya adalah kereta bukan hanya kereta kan. Memanglah kebanyakan orang nak tengok apa design M baru apa semua kan. Tapi sebagai pengguna kereta yang mungkin tak kisah pasal kereta, you want to know about transportation technology. Okay, sebab pengetahuan ini membolehkan anda become a better driver and protect your family better. Betul. So, and of course lah, bukan semua orang mampu BMW. Beli BMW saya pun tak mampu. Tapi benda macam ni lah yang bila kita tahu teknologi tu wujud kan, lama-lama the market demands for kereta-kereta main pun ada benda tu. Kan dulu pernah bayangkan satu kereta harga 60,000 70,000 ada AEB, tak terbayang. ada ADAS. Sekarang kat Malaysia dah ada and dikeluarkan oleh kereta nasional kita. Betul kan. Okay. So sangat menarik. Anyways, saya nak habiskan pasal produk. So macam betul cakap Encik Izzal, X3 baru juga lancar kat situ. And it's all new, generasi keempat terbaru sekali. Harga anggaran bermula daripada RM349,000. Tapi mahal lah walaupun dah CKD. Lagi satu produk yang dia lancar, sepatutnya ini adalah produk yang paling marhin daripada jenama BMW. It's the most affordable BMW 4-door saloon, iaitu 218i Grand Coupe generasi kedua baru. Tapi saya tengok price tag dia pun keras. Harga anggaran daripada RM241,800. Tapi masih menarik. Tapi keras untuk Torik sebab ramai je yang mampu nak beli kereta tu. Keras untuk kita. Okay. Dan last kat sini lagi satu kereta yang saya pun masih tak mampu. BMW M5 generasi baru. Nice. That was nice. Itu memang lawa. Cantik. Itu memang lawa. Dan harga dia RM1.2 juta. Kenapalah kereta best-best yang aku suka ni semua juta-juta harga dia, Izzal. Sayang lah. Should dream lower. Okey lah Abang Izzal, banyak itulah kita boleh kupas pasal news and happenings seminggu sudah. So apa kata kita rehat sebentar dan lepas ni kita berborak dengan tetamu khas kita untuk episod ini. Jom banyak kali kita bagi clue sebenarnya pasal dia ni. Itulah, banyak kali dah cakap, dah janji. Hari ni akhirnya janji ditunaikan. So tak sabar, saya tak sabar. Tapi sebelum tu kita rehat sebentar dan kembali selepas ni. Okey, terima kasih tuan-tuan dan puan-puan masih lagi bersama kami di podcast Tekan Habis. Dan Abang Izzal, minggu ni episod nombor berapa? 39. Oh, 39. Betul, duduk sini lampu terang masuk mata kan, lupa sikit. Kat sana senang. Okay, anyways, sebelum kita rehat tadi, kita dah bagi hint-hint pasal kita punya tetamu khas minggu ini. Dan without further ado, I'm sure our fans are saying enough hints, just reveal lah. Cakap bila siapa. Itulah, so if you can't guess from the helmet kat depan saya ni, yang siapa yang boleh tonton kat YouTube, tetamu khas kita minggu ni adalah Encik Jazman Jaafar. Hi guys. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih sudi luangkan masa datang berborak bersama kami, Jazman. Terima kasih. Untuk kita punya fans dan pendengar kita kan, saya nak bagi konteks sikit. Saya sebenarnya dah lama kenal Jazman ni, sebab Jazman ni dulu satu sekolah dengan adik kandung saya. So tiap hari saya
pergi borak dengan adik saya, saya cakap lah pasal kau tak kenal ke my schoolmate ni, dia ni race car driver ni, kau mesti ngam dengan dia. Kalau tengok memang kawan dah pun. Betul. And before we go into some motorsport news kan, ada berita sikit pasal Jasman baru dapat anak kedua. Betul. Alhamdulillah. Isteri saya baru bersalin, so baru habis pantang, so alhamdulillah lah. Sebenarnya dah lama dah kita nak balik masuk. Tapi because of wife dia bersalin, kita timing. Sikit, So akhirnya sebab tu banyak sangat kita bagi clue ni. Itulah. So anyway, Jasman, ada banyak soalan kita nak tanya dengan Jasman lepas ni, tapi sebelum tu let's ease into it. Bulan ni so far is proving to be a very good month untuk sukan bermotor untuk Malaysia, sebab baru-baru ni Hakim Danish. Ada follow perkembangan dia? Ada. Sebab dulu saya ahli lembaga pengarah SIC, so motorsport development memang bawah jurisdiction saya lah. So Hakim Danish dulu dari mini GP sampai ke tahap Red Bull Rookies, saya melihat lah perkembangan dia, dan alhamdulillah dapat melangkah kemenangan pertama. So dia score dia punya race win pertama dalam Red Bull Rookies, dan if you ask me, it's a long time coming lah. Betul. Dalam Red Bull Rookies ni. So alhamdulillah. And I think apa yang program asahan bakat yang diterajui oleh Zulfahmi ni, result is showing lah. Betul tak? Betul. So, tapi kita mesti lihat perkembangan bakat anak muda ni, apa naratif long term. Adakah ini untuk membangunkan banyak lagi bakat-bakat dari peringkat akademi, atau adalah ia mempromosikan perlumbaan Malaysia MotoGP tersebut. Wow. Tengok, walaupun ini seorang pelumba 4 roda, dia masih lagi ada insight dalam sukan 2 roda sekali tau. So this is fantastic lah. Okay, anyway. Just for context, before we go into Jasman specific, how big of a deal is this win kepada orang yang mungkin tak berapa tahu sangat pasal motorsports kan? Dia akan, kita menang satu race, lepas tu semua lupa kan? But in terms of apa yang berlaku pada kemenangan Hakim Danish, how big of a deal is it? To be honest, kemenangan di apa perjuangan dalam sukan pemotoran di Eropah adalah besar. So walaupun Red Bull Rookies ke Junior GP ke atau 4 roda sekiranya F3 atau F2, ia adalah langkah pertama untuk nama dan profil tu naik. Tapi pada pendapat saya, ini adalah langkah pertama. You need to win, but you also need to be a championship contender for the teams and manufacturer untuk melihat bakat tersebut dipandangkan sebagai bakat mereka yang akan ambil pada masa yang akan datang lah. That's what you want. So it depends what you see short term and what you see long term lah. Jadi apakah peluang baru untuk Hakim selepas ni? InsyaAllah saya berharap dia akan menjadi seorang championship contender. Kebanyakan lagi kemenangan. He has to work very very hard. You know, pelapis dia pun Kabil Irfan, dia pun telah memenangi FIM Mini GP the World Final kan dekat Valencia. Tahap dunia, global. Tahap dunia. So pelapis pun ada, but it's about pushing them as far as we can. Okay. Ini tak apa. Kalau program 2 roda ni, kepala dia sebenarnya Zulfahmi Khairuddin. Saya dah borak dengan dia dan saya dah ajak dia datang ke sini. Jangan risau tuan-tuan dan puan-puan, masa itu akan tiba. Tapi hari ni kita balik kepada Cik Abang Jasman Jaafar dulu. So selain daripada adik kita Hakim Danish menang race pertama dia, bulan ni Super GT kembali ke Sepang International Circuit buat pertama kali lepas berapa tahun 12 tahun. Lebih sedekat dah hilang kan. So sekarang kembali balik bersama promotor baru Haru Sport. Dan Abang Jasman ada masuk race Wakat. Yes, betul, Wakat. Memang ini perlumbaan yang dalam bucket list saya. Memang dari kecil saya dulu pergi dengan arwah bapa, dengan mak, tengok perlumbaan tersebut lah. Masa tu tiket RM50 kot. Nak paddock pass tu additional RM30. So it was a memorable time membesar dan melihat Super GT tersebut.
simply because jentera-jentera kereta tersebut. So a lot dari segi Super GT ni ada 2 kategori, GT 500 dan GT 300. So 500 kebanyakan prototype lah yang dibina oleh Nissan, Honda dan Toyota. GT 300 kebanyakan GT3 cars lah. So saya akan berlumba nanti di GT 300. Okay, and tak silap saya, your wildcard entry, you will be racing in Aston Martin Vantage GT3 Evo. Betul. Ni kereta ni sebenarnya siapa punya? Earl Bamber. Earl Bamber, betul. Earl Bamber Motorsport punya kan? Betul. Untuk mereka yang tak tahu, Encik Earl Bamber ni, walaupun dia nama Mak Saleh, dia sebenarnya dia masih resident Malaysia, tak silap saya. Betul. And he's a Le Mans winner. So Malaysia ni memang HQ untuk motorsport dari dulu lagi. We have a Le Mans winner resident kat sini juga. Betul. Fun fact. So balik kepada Jasman, you be racing in this Aston from EBM. Seorang ke ada co-driver? Ada co-driver bernama Kerong Lee. Dia seorang individu yang banyak membuat perlumbaan di US. Dan seorang bakat yang bagus, profesional, dan insyaAllah ini adalah kombinasi yang kami paling terkuat lah untuk membuat persiapan untuk perlumbaan nanti. Okay, bagus. Anyways, tuan-tuan dan puan-puan, Abang Jasman akan race untuk Super GT round 3 di Sepang Circuit akhir bulan ini. Tak silap saya, tarikh race bila? 28. 28 hari Sabtu. Bukan ahad ya, hari Sabtu. Dan betul. Race Super GT hari Sabtu ni dia unik. Dia start siang habis malam. Twilight kan? Twilight race. So menarik. So sebelum apa-apa, semoga berjaya. All the best of luck. I think hari tu dah menang dah, pakai GT3 machine lagi satu brand lain dengan livery yang cantik. Kita bincang pasal tu kejap lagi. Boleh. So I think saya confident lah I'll see some result from you nanti. InsyaAllah. Doakan yang terbaik. InsyaAllah. Okay, so siapa yang belum beli tiket Super GT, this is your time. I think early bird tiket dia on lagi tu, semurah RM80 saja. Lebih info lanjut di carikas.com. Jauh lebih murah daripada F1. Nanti dulu kita bincang tu kejap lagi. But anyways, Jasman, fantastic to have you in the studio. Masa kita rekod ni, Le Mans tahun ni dah nak berjalan. So ni satu lagi kategori yang sangat menarik saya nak bincang dengan Jasman lepas ni. Tapi sebelum tu, saya nak teroka sikit sejarah Jasman dalam sukan memotor ni. So maybe let's rewind the clock back. Umur berapa Jasman start professional racing? Bersaing secara profesional lah. Saya belum mula berlumba dalam go-kart di Shah Alam berumur 6 tahun. It started off as a hobby, dan saya membuat kebanyakan championship dari segi national championship, club championship, dan I went up the ladder to do international races lah. Dari situ saya berlumba di Formula BMW Asia. Sekarang dinamakan F4 lah, FIA F4. So saya memenangi on my rookie year, dan itulah saya turn professional dan masuk dalam program bakat Petronas. And that's where I furthered my career internationally lah in Europe, dan membuat kebanyakan perlumbaan di Formula 3, di Macau, di Formula 2, Renault O Series dan sebagainya lah, sampai ke pelumba simpanan Mercedes. Masa Jasman punya time ni, it wasn't called Formula 2 or Formula it was not Formula 2, it was GP2, correct. Dan Formula 3 was Formula 3 lah. Betul. Okay, so just for context lah. Tapi in general the ladder has not changed lah. Ini masih ladder dia lah go-kart, F4, F3, F2 or GP3, GP2 dan F1. endgame F1. Betul. Okay, we'll talk about the endgame in a bit. Semua orang akan start dengan go-kart. Is that common? It is. Itu memang peringkat angka umbi lah. Because in go-kart there's different categories. There's cadet dari umur 7 ke 12, and then there's junior 12 ke 15, and then seniors lah 16 ke atas. But by 15 tu is your jump. Kalau nak buat the route to single seater, so formula, atau the route into GTs lah. Tapi kebanyakan would choose formula because you want to get scouted kan, you want to get chosen dalam
program-program development program tersebut lah. Kalau formula tu maksud apa mungkin untuk nak terangkan kepada pendengar kita? So dia macam sekolah juga. Dia macam pergi sampai ke peringkat SPM, then college, and then university, dan bekerja lah kan. So Formula 4 tu dia ke peringkat college dulu lah. Okay. You do 2 seasons, so 2 tahun. Ada yang buat optional 3 tahun, and then when you come up the ladder, then that's your progress untuk uni level lah. Ada bakat untuk naik lagi, dia ikut results juga kan. And then your Formula 2 and your Formula 1 is your masters lah before you reach the top. So dia macam sekolah juga. Okay. So balik kepada pangkalan asas ni, the starting stage ni. The late Ayrton Senna famously started go-karting pada umur 4 tahun. Tapi dia tu he's an alien lah. Dia okay, dari from MotoGP, the term for orang yang outstanding macam ni alien. So jangan pelik lah. But anyways, he's special lah. But in your opinion kan, dalam pandangan Jasman untuk zaman sekarang ni, untuk mana-mana parents out there yang ada anak-anak yang diorang nak groomkan masuk motorsport, what is the ideal age to start? Umur berapa? From my time to now, saya melihat makin lama makin muda lah. So I think 6 or 7 years old is ideal. I started 6. Okay. But even then, dari segi my body build dan size, I was quite small, agak kecil. So macam tak sampai pedal, and then your arms pun tak cukup kuat kan, nak buat 10 lap tu pun dah penat. So it's more of a physical thing daripada umur lah. So kebanyakan my peers that time masa kategori cadet semua dah umur 11-12 tahun. So dari segi fitness diorang lagi kuat lah kan, nak buat race tersebut. So go-kart tak sampai ke pedal. Itulah. Tapi bila dalam kereta, yang saya dipahamkan, kalau you nak buat single seater, lagi kecil lagi bagus. Betul. Okay. Yeah, except for when you go karting lah. Okay. Yeah. So saya dulu mekanik letak cushion kat belakang seat, lepas tu letak kayu macam kayu balak nak sampai throttle dengan brake kan, just to make it to race. Yeah. So I was underweight also. So kena pakai balas lah. Balas kat belakang seat kan, dia screw balas kat fuel tank tu. So but yeah, we masa tu go-kart agak mahal lah juga. In comparison to now, tak seberapa lah. I mean, I started my career sewa go-kart tu dulu. Sewa dulu. So you sewa the go-kart for the year, and then maybe adalah 1-2 engines that you beli. But competitively, you need your own go-kart lah. Kena beli. Tapi sekarang banyak. There's more go-kart centers. Anak saya Imran pun selalu cakap ada go-kart sini, go-kart sana. Okay. Kalau kau Izzat kena faham juga, go-kart sekat ada 2 jenis. Satu yang fun kart, yang memang untuk leisure. Lagi satu yang betul-betul sanction and for competition. Kompetitif. But has the number of competitive go-kart tracks increased? Ada, yes. Kat Malaysia dah naik? Dah naik. Sekarang ada, indoor go-kart dari segi leisure memang banyak lah. Dari segi Evolve dekat Subang, Kelana Jaya dan sebagainya. Then yang kompetitif ada banyak macam LYL di Sungai Long, macam ada dekat satu USJ tu kan, USJ ada kat Berenang yang baru dibuka. So those are more of the competitive championship lah, seperti Rotex, Rock dan sebagainya lah. Okay, last question pasal starting stage ni. Secara amnya, apa yang betul-betul makan banyak kos kat sini daripada Jasman punya pandangan? Sebenarnya training, perlumbaan tu kadang-kadang per season, kalau Malaysian Championship 5-6 round. Kalau buat Asian Championship, on top of that lagi 5-6 round. So it's technically 12 rounds, 12 weekends a year. Okay. So kalau dapat menang Championship, then you dapat wakil Malaysia di World Final lah. Okay. So World Final tu di mana-mana ikut the season lah. Ikut the season lah. Okay. Dia yang banyak tu dari segi training. It's whether you want to do it sekali seminggu, you nak buat 2 kali seminggu, you nak buat 4 kali seminggu. So for me, at that time, memang yes, it started as a hobby, tapi I did it as a weekend
weekend outing lah kan. But the moment everything starts to be competitive, then Jumaat dah start training. Tapi kalau ada race weekend, race tu Jumaat, Sabtu, Ahad kan. So Khamis lepas sekolah tu dah training. But is that enough? So you start doing Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. So it depends how you set up your training schedule tu. Yang tu latihan lita saja, tapi macam physical training, apa semua tu kena buat juga. Betul. Pada peringkat go-kart tu dah ada. Dah ada. Sekarang lagi lah dari segi e-sports dan kan training di luar dari segi mental, reaction dan sebagainya. So dia tak ada cara betul dan cara yang salah, tak ada. Dia ikut individu yang mana kelemahan dia dan kekuatan dia. So Okay, so actually kos paling tinggi kat sini dalam permulaan ni actually training lah, physical training lah. Betul. Safety equipment, go-kart semua tu. Ikutkan sekali, tapi that's a one time investment lah pada pendapat saya. Okay. So as you start any sport you start pun, macam tenis ke apa, nak beli racket dulu kan, nak beli golf pun nak beli golf set dulu kan. But there's a one time investment you can use 3, 4, 5 tahun per se lah. Okay. Racket beli sekali, sewa court tiap-tiap minggu kena sewa. Dalam kes dia tiap-tiap hari dia kena sewa. Correct. Macam tu lah. Correct. Exactly. Pergi track tu you have to pay the rental fee, your mechanic, sebagainya lah. Menarik. Okay, lepas ni saya nak saya nak korek lagi sikit sejarah Jazman punya career ni, the next steps. Tapi sebelum tu, apa kata Abang Izzah, kita rehat sebentar. Okay, jom kita rehat sekejap. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, masih lagi bersama kami di podcast Tekan Habis, dan juga kita punya tetamu khas minggu ni, Encik Jazman Jaafar, yang akan berlumba di Super GT akhir bulan ini bersama apa nama Kieron Lee memandu jentera Aston Martin Vantage GT3 daripada Bamber Motorsport, and this is a wildcard entry, peserta undangan khas. Betul. So sangat menarik. Siapa belum beli tiket Super GT, silalah beli ya. Saya dah bagi tahu apa best nak tengok dekat on track nanti. Actually, for Super GT, very quickly, the program sangat menarik ya, sebab you are part of the main event, which is the main race in GT 300 kategori. Tapi selain daripada main event tu, kita ada Toyota came in, corporate sponsor, title sponsor. So ada Vios Challenge One Make Racing punya round. And Halo Sport, organizer, promoter Super GT Malaysia tahun ni, they managed to organize GR86 Cup Malaysia. Ini menarik lah. Sangat One menarik. Make Series. Jazman tak terfikir ke nak masuk GR86 Cup? Ke takut nak lawan Tengku Jan? Tak ada lah. Buat masa sekarang kebanyakan fokus di GT kan. So tak nak campur aduk lah. Okay, fair. Yelah, bila dah when you're in GT, you stick to GT kan. Tapi kadang-kadang bila tengok overpowered, highly skilled drivers masuk dalam One Make Racing macam ni pun menarik lah juga. Seronok juga. Macam saya suka tengok Jan. Tapi Jan kategori lain kan. Abang Jan, bila nak main? Okay, anyways, back to you Jazman. Saya nak balik ke a bit more of your history lah. So we've covered go-karting and entry, starter formula zaman Jazman masa tu Formula BMW Asia. Betul. And then lepas tu you naik ke British Formula 3. Formula 3 besar. Betul. And masa ni Jazman dah bawa program Asam Bakat Petronas. Betul. Dah. Berapa lama Jazman bawa dalam program ni? Total dekat 9 tahun jugalah. 8-9 tahun. So saya dulu Petronas ada salah satu program bernama PFX, Petronas Formula Experience. Sebabkan Petronas salah satu sponsor terbesar bersama BMW, mereka diberi 15 biji 10 atau 15 biji from BMW untuk membuat satu academy. Tapi saya tak dipilih sebabkan saya rasa umur lah. Okay. So saya nak kena buat Formula BMW, menang championship tersebut, baru dapat telefon daripada Petronas untuk join program tersebut. So dia terbalik. So saya bukan asal daripada program PFX. I see. So saya mencari sponsor sendiri dulu, berlumba di Formula BMW. Kemudian pihak Petronas pun ada team mereka sendiri.
Masa tu bernama Tim Holzer PFX, dengan 3 bakat dalam program tersebut lah. So saya memenangi championship tersebut, baru join program Petronas. Okay. Borak pasal program ni, saya pula nak tertanya, what's the end goal Formula 1? 100%. 100%. Itu dia punya end goal lah, misi utama nak sampai ke Formula 1. Betul. Okay. Saya nak tahu apa jadi, tapi sebelum tu kita pelan-pelan kita ke sana. Saya nak tahu dalam stage ni juga, dalam stage career Jazman kat sini, siapa supporter atau supporter dalam bahasa Malaysia apa? Pendukung. Penyokong atau penyumbang utama career Jazman. Mestilah mak bapak lah. My parents adalah supporter yang paling terbesar. Masa mula berlumba dalam bidang sukan pemotoran, tapi masa tu bukan perkara yang senang. Saya pun dengan arwah bapa dulu buat proposal lepas sekolah, dengan baju sekolah pergi cari sponsor. So pergi ke Telekom Malaysia, pergi ke company-company corporate seperti Sapura, Skomi, Plus Highway sebabkan agenda road safety dan sebagainya. So sikit-sikit sekarang sebanyak dapat sponsorship untuk berlumba dah dan wakil Malaysia. Tapi impian masa tu kalau nak ke peringkat antarabangsa dan tinggi, mesti dapat penyokongan Petronas, sebabkan peluang untuk membuka pintu lebih besar lah. Dari segi apa tu Jazman? Peluang apa tu? So semasa time BMW, kami berharap peluang bersama BMW tu boleh membuka dari segi peluang kerjaya saya sebagai pelumba BMW dan sebagainya. Tapi itu bukan hala tuju yang kami kehendaki lah. So semasa kami diberitahu Petronas telah membuat partnership long term dengan Mercedes ni agak ialah satu establishment yang dalam darah daging mereka motorsport kan. So program-program Petronas membuat masa tu kebanyakan ada Formula 1, DTM, Formula 3, AMG GT dan sebagainya lah. Disebabkan partnership dengan Mercedes tu. So sebabkan bukan sekadar membuat salah satu supply 3 benda, lubricant, fuel dan fluids kan, tapi dari segi elemen Mercedes dan Daimler tu lagi besar lah. So itu adalah salah satu hala tuju yang kami nak capai masa itulah. Saya ingat lagi partnership Petronas dengan Mercedes-Benz ni. So it came to a point where Petronas jadi official OEM partner untuk Mercedes-Benz tau. So depending on market, terutama market kita, produk-produk Mercedes-Benz pakai minyak pelinci supply Petronas. So just nak expand sikit bila Jazman berjumpa dengan semua syarikat-syarikat korporat ni, dan ada syarikat yang decide to say, okay, I'm going to sponsor you, what is the psyche ataupun apakah benefit yang mereka nampak untuk sponsor? Sebab this is one issue that kita selalu berbalah dalam kita punya podcast kan. Adakah motorsport membawa kepada benefit kepada car maker ataupun teknologi ke dan kepada sponsor? Tapi daripada pandangan sponsor, apa yang membuat mereka bersetuju untuk nak sponsor Jazman? Saya tambah sikit kat sini. So recently ada menteri cakap walaupun kerajaan dah siapkan dana nak bantu asal bakat, corporate sponsorship still kurang kat Malaysia untuk sukan motor ni. So maybe Jazman boleh tambah sikit on that context juga. Boleh. So there's 2 questions kan. So saya jawab Rizal punya dulu. So dari segi semasa itu is purely interest. Okay, Formula 1 adalah agak baru di Malaysia dari tahun 99, dan saya dari segi career saya pun dalam bidang go-kart dan Formula BMW masa 2007. So maybe Formula 1 was around 6-7 tahun. So the eyeball and the interest every year Formula 1 datang ke Malaysia tu adalah everyone was going to attend, dengan roadshow dekat Bukit Bintang, dengan Petronas punya launch, dengan Alex
pelumba pertama Formula 1 kan, Alex Yoong. So dari segi corporate ni, we don't want to miss the ship. So it's a FOMO. Yeah, it's a FOMO element. Dan daripada kita, semasa itu, daripada corporate sponsor seorang individu yang dah capai, apa kata kita sponsor seorang individu yang on the way. You know, you get value for less, but this talent is on the way. Dan sukan pemotoran, bakat yang berlumba di peringkat antarabangsa tak ramai. Kita boleh kira lah semasa itu. So is how we approach the sponsor to give different value than other sports lah. Itu yang pertama. Dan soalan kedua, dana tersebut sekarang saya tak pasti yang mana dikemukakan, tapi yang apa yang saya faham ada 2 atau 3 daripada Grant Perbadangan Sukan atau kawasan lah yang wang amanah sukan negara. So kebanyakan dana-dana ni, yes, ia adalah untuk membantu. Dan every year there is a certain amount yang kementerian akan membuka dana tersebut. Maybe tahun ni 1.6 million ke apalah. Tapi ia adalah dibahagikan kepada 30 atau 35 bidang sukan. So in the end you apply, memang bahagi 35 sukan lah. Maybe you're down to RM30,000. You cannot bandingkan RM35,000 untuk membuat sukan pemotoran dan RM35 main track and field. Yeah, but often that is the criteria. Correct. Yeah, so maybe the calculation is based on one sport to how many talent they produce. So Rizal tahu daripada segi manufacturing dan automotive, you know the cost of what it needs to run. Sebiji premium tak sama dengan sebiji entry level. Betul, kan? Betul. And then we know training, tires, fuel, mechanics kan. Itu lain daripada track and field, daripada kasut dan stopwatch. Betul tak? Baju. Okay, maybe baju dah koyak, okay lah. So it's very very different approach, and we cannot see the same stigma dan sukan ni semua sama. Dapat the same. Itu pendapat saya lah. Okay. Tapi on the statement yang mengatakan corporate sponsorship memang lacking kat Malaysia ni untuk motorsport, what do you think? Betul tak betul? I think you see the correct me if I'm wrong, tapi the guard changes all the time. So the interest and the narrative has to be strong daripada pendapat saya. So kalau kita membangunkan bakat ni, apa end goal dia? Dia nak jadi factory driver Porsche ke? Dia nak jadi factory driver Ferrari ke? Corporate company tu ada tak kaitan dengan bisnes tersebut? Ada tak kaitan dengan negara kita yang nak menarik lagi pelaburan? So what is the narrative between developing this talent dan company tersebut reaching its end goal? Kita tak boleh minta sponsorship tak ada ROI, betul tak? Betul. Tak boleh minta investment tak ada ROI. So have to know that company and that entity, does it fit the image of what this talent is proposing? Yeah. But I think that one is, benda tu memang bagi saya common lah, sebab bila kita nak bandingkan sukan, bukan semua orang mengatakan objektif untuk nak sponsor sukan tu adalah untuk lahirkan race car driver. Dia lebih kepada social engineering, sport sukan membawa disiplin, membawa teamwork kan. And bila dia tengok bajet, dia tengok bagaimana kita boleh sampai ke akar umbi, naturally memang dia akan pergi ke bola atau badminton and not motor racing. So I'm guessing that in your case memang untuk cari sponsorship untuk motorsport ni, kena cari satu sponsor yang memang terbuka kepada minat kepada motorsport kan. So how do you find that kind of sponsor, dan apa yang Jazman akan cakap kat orang, why sponsor saya? Apa sales pitch Jazman? Good question lah. So I think kalau kita bercakap tentang dapatkan dana, and corporate sponsorship is the way to go. Yeah. I think people have to learn the art of that. Betul. Kan? Yeah. Number 1 is results.
So what have you achieved before and what are you intending to achieve after? So maybe dari semasa saya kecil, maybe at that time I was exposed to perlumbaan di Asia, perlumbaan buat wildcard dekat Europe dan sebagainya, and there were certain results. But perhaps I shared what was lacking lah, dari segi training ke, dari segi even your expenses to travel kan. If you can help me, this is my goal. Dan saya berhutang budi kepada corporate sponsors tersebut. Kalau kalau sponsor tersebut bagi 5,000 ke 10,000, it's still something than nothing. And I still owe my career to Petronas. Kalau tak ada Petronas, saya pun tak ada career sports car racing pada masa ini. So to answer you, the sales pitch at that time was perhaps my results of what I have achieved and what I intend to achieve afterwards. Okay. Let's say kita katakan result tu adalah the sales pitch lah. So adakah lebih banyak dana ataupun bantuan perlu disalurkan kepada akak umbi? Sebab kalau kata result adalah sebab kita dapat sponsor, macam mana kita nak dapatkan result tu kalau kita sendiri tak ada dana untuk nak sewa go-kart macam Jasman cakap tadi. Okay. Mungkinkah approach kita lebih kepada bantu mereka dapatkan result tu dulu supaya dia orang boleh buktikan kebolehan mereka, dan lepas tu dapatkan sponsorship sendiri? Apa pandangan Jasman? Kebanyakan you have to sacrifice first lah. Dalam sukan pemotoran ni tak ada shortcut. Itu lumrah dia lah. Tu tak ada shortcut. Memang tak ada shortcut. Kalau dari segi e-sports pun, you have to buy your simulator, you have to buy your steering wheel, you have to download the software, sama juga. So racing is not for everyone lah, unfortunately. You can't just start the sport without having the first materials lah kan. Tapi I have to remind, sukan pemotoran ni nak ada career, tak boleh tengok dari segi rider dan driver saja. Ada dari segi jurutera, team manager, ada dari segi marketer like yourself, Taurik dulu kan, dari segi social media dan sebagainya. So there are drivers that came into various backgrounds that ended up being a driver. Ada juga. So there is no right or wrong lah dari sukan pemotoran. Yang ni menarik sebab ini adalah cerita di sebalik yang kita nak sampai di hujung nanti. Itulah. So we're getting there. Tapi so far so good, sangat menarik. Tapi sebelum tu, Izzal, let's go for a short break kejap. Okay. Kita kembali selepas ini. Okay, tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih masih lagi bersama kami di podcast Tekan Habis, dan tetamu khas minggu ni Encik Jasman Jaafar. So banyak kita dah kupas, banyak kita bincang. Sekarang saya nak pergi ke part yang pedas sikit But before that, Jasman, let's turn the clock back to 2016. Okay. So saya ingat Jasman dengan Arwaya buat sidang media sendiri dekat kafe ni pun saya suka pergi. Favorite saya Thursdays TTDI. Betul. So kat situlah Jasman Arwaya umum tukar hala tujuan. Betul. So saya nak, actually saya tahu sebersikit cerita ni sebab apa tukar hala tujuan, tapi ramai tak tahu. So maybe Jasman boleh cerita sikit. Impian dan idaman, end goal was Formula 1, tapi 2016 kat press conference ni apa jadi? Kenapa tukar haluan? So 2015 Taurik mesti ingat kemenangan saya di Monaco, di Formula Renault 3.5. Semasa itu saya mendapat salah satu offer lah untuk reserve driver dan option race driver untuk pasukan tersebut. Ada dua offer daripada dua team. Team tersebut semasa itu adalah Mercedes powered team lah. So seperti yang kita berbincang tadi, Petronas support bukan sekadar Mercedes the main team, juga the powered teams pun they get a few dari segi fluids and dari segi lubricants lah, yang mereka membuat salah satu partnership bersama Mercedes lah. Tapi semasa saya announce offer tersebut,
kami mencari salah satu option untuk 2 years. So reserved driver pada 1 year in 2016 dan 2017 adalah option berlumba untuk pasukan tersebut. Then struktur sponsorship semasa itu adalah peringatan saya 40% daripada Petronas, 20% tourism, 20% KBS dan corporate dan lain-lain lah. Okay. Tapi semasa saya announce, masa tu agak tekanan politik yang agak hangat lah. So kebanyakan dana-dana yang kami melihat untuk mendapatkan seat tersebut tak sempat sebab ruang pintu yang dibuka daripada pasukan tersebut dibuka semasa time itu saja. Jazman, are you in or are you out? We can offer you this seat. Can we do the deal? So saya ulang alik jugalah daripada UK dengan pasukan Force India semasa itu. Suit semua dah siap. Kontrak pun ada lagi kat rumah mak saya, cuma tak boleh sign saja. So this was the team lah, Force India. Force India. Vijay Malaya. Vijay Malaya. Ya, betul. So saya pun ulang alik ke Force India dan beritahu bersama mereka yang can we alter the deal to suit the current climate. Okay, so the option B semasa itu adalah Petronas to supply fluids, lubricant dan fuel. That one costed us maybe about 2 to 3 million euro lah. Dan selepas itu sponsor yang boleh fill up the gap. So keep the reserve driver role. We do the option for race driver later on. Tapi semasa itu hujung tahun 2015 pun harga minyak menurun dan retrenchment dah bermula. So dari segi retrenchment dan meletak Jazman di Formula 1 ni agak sensitif lah. So saya terpaksa tutup pintu tersebut. Okay. Tapi peluang daripada engineer saya, jurutera saya di Formula 3.5 masa tu adalah salah satu head yang membuat development untuk AMG in GT. So dia yang offer saya dan memberi saya peluang untuk berlumba bersama Mercedes AMG di sports car. So Petronas atau mana-mana parti yang menyokong saya ke impian Formula 1 tak dicapai, tak nak buat press statement. So saya dengan arwah bapa lebih baik membuat statement sebab semua bertanya apa jadi. So kita membuat satu statement yang hala tuju adalah sports car. Okay. So pendek cerita dia it was just kombinasi timing tak kena dan dana pembiayaan tu dah ada masalah lah, time tu dah sampai tak kena kurang lah. Betul. Okay, saya nak bawa balik Jazman kepada kita punya perbincangan masa kita di Sepang beberapa bulan lalu. I think we had a deep conversation about this. Jazman dah dapat peluang untuk jadi pemandu F1. Okay, tapi the conversation ended like this. Conclusion yang saya dapat, sebab saya ni macam saya cakap, saya ni bukan orang yang deep dive into motorsport, tahulah minat lah tengok F1, tengok minat MotoGP. Tapi saya terkejut bila Jazman explain kat saya, dia kata kamu terror macam Schumacher pun ada benda yang kamu kena buat selain daripada tu untuk jadi pemandu F1. Boleh tak Jazman terangkan sikit kepada pendengar-pendengar yang macam saya ni, yang mungkin tak berapa clear sangat apa yang nak jadi driver? Ya, kalau kebanyakan pelumba yang masuk ke F1 ni mesti ada some sort of support. Okay, tak semestinya dana. So saya bagi satu example lah. Maybe George Russell. Dia seorang pelumba dari Academy Mercedes dulu. Okay, dia memenangi F3, F2 dan dia dapat peluang berlumba dengan Williams. Peluang Williams tu, yes, they offered George a seat. Tapi dia ada cost element juga. So sebabkan dia di bawah program Mercedes punya engine deal tu is subsidized by Mercedes. So itu adalah salah satu cost element. So dari segi Yuki Tsunoda,
katakan di Red Bull. So baru-baru ni ada penukaran pelumba kan, penukaran line-up. But there was still a Honda commercial deal juga. Yes. So sebabkan Honda menyokong dan menyambut engine deal atau dana tersebut untuk mengadakan salah satu pelumba Jepun di Red Bull, ia adalah exposure yang paling terbesar Red Bull dan Honda akan ada lah sebelum perpisahan nanti. So when you grasp that opportunity, you have to grasp with a package. Bukan saja you memenangi championship tersebut atau memenangi perlumbaan terbesar seperti Monaco, but you have to bring the full package. Jadi bila satu pasukan tu nak ambil seorang pelumba lah kan, okay, dia bagus, dia hebat, dia boleh menang kalau dia bawa kereta kita. Tapi adakah dia boleh bawa dengan dana ataupun sponsorship ataupun equipment yang kita perlukan sekali dengan dia. Itulah package driver yang saya pun tak tahu bila saya duduk dengan Jazman, baru saya faham dia ni. Package. So saya rasa salah satu success story adalah seperti Sergio Perez kan, Checo Perez. Dia tak ada dalam satu bakat program pun. Dia disokong oleh Telmex dan Tourism Mexico. Okay. So dia sertai Formula 1 bersama Sauber, mendapati podium sampai ke tahap Force India dan memenangi perlumbaan di Bahrain, dan dia berlumba bersama Red Bull kan. Tapi dalam perjalanan dia sentiasa mengada salah satu sokongan daripada Telmex, daripada Visit Mexico, daripada Roche-France Oil, daripada Mexico, dan kebanyakan bisnes yang mereka membuat Telmex. Salah satu example masa dia berlumba bersama McLaren. Telmex dengan Vodafone ada buat salah satu deal di belakang kan. So kebanyakan bisnes-bisnes yang mengada di belakang tu, Formula 1 tu sebenarnya face value lah, tapi business package yang Perez membawa tu lagi besar. Dan following dia besar, big enough to host a Mexican Grand Prix. Is one of the biggest Formula 1 race in the calendar. So market yang saya boleh argue salah satu market yang terbesar yang Formula 1 kehendaki lah dalam kalender, sebabkan 300,000 spectators dan sebagainya lah. So that's where the angle you have to come in with a strong package lah. So dia banyak elemen-elemen perniagaan sebenarnya, bukan bakat sahaja. Jadi that's why dia kata 20 orang terbaik dalam dunia ni bukan 20 orang dari segi cara dia bawa kereta, tapi kebolehan untuk nak dapatkan memang package hakikat dia motorsport ni bukan saja perlu banyak duit, dia perlu X factor bakat, dan you need this other X factor dollar lah, factor. Commercial package lah, commercial viability. Tapi does it go away? Contoh macam Hamilton menang 7-8 championship, Schumacher menang 7-8. Ada tak satu tahap bila kata tak apalah, tak ada package pun, kita nak you jadi pemandu kita? Ada juga pelumba maybe more on the smaller teams lah kan, dari segi. Tapi baru-baru ni macam F2 kebanyakan the champions tak bawa pun dalam F1. Only the last year Bortoleto, yes, dia berlumba bersama Sauber sebabkan Sauber akan menjadi Audi. So dia sign long term. Sebab yang sama lah, sebab commercial juga. So wow. So macam before that the previous champions tak ada yang berlumba dalam Formula 1 sekarang. So it's timing also lah, timing of the seat, timing of the retirement. Tapi the commercial side lah, macam Lewis atau Schumacher masa itu, yalah 7-time world champion, the commercial element that they bring, macam most of the sponsors he brought to Ferrari tu sebab eyeballs lah kan. So sama juga. Menarik. Okay, ni pedas sikit, but apakah nasihat atau pedoman Jazman boleh bagi untuk mana-mana individu atau parti yang ingin kejar impian dalam sukan ni today? Yalah, pada pendapat saya kadang-kadang the blocking element is, I don't have funding, I don't know where to start, I don't know where to go. But sebagai saya dalam bidang sukan pemotoran dah 25 tahun ni, never stop chasing your dream. Anything is possible to get there. Kalau dari segi sokongan tak ada di Malaysia ni, cari di negara-negara lain. Ada yang melihat sukan pemotoran ni dari segi value yang lagi besar. Okay. Alright, never mind. Formula 1 tak jadi.
tak apa. You found a different career path. Ada hala tujuan baru macam Jasman cakap tadi, pergi GT. Adakah Jazman akan nasihat kepada bakal-bakal ataupun mereka yang impiannya nak jadi pelumba, jangan hanya asah bakat saja tapi asah boleh jualan, your sellability. Betul. Kan? Develop your commercial viability. Sebab dulu ingat aku kona baring hebat, aku terror lab apa semua boleh jadi rider, betul, kan. Betul. Tapi this opens my eyes actually kepada the whole ecosystem of being a driver. Of being a driver. Betul. Tak straightforward macam tu. Betul. Kan? I mean, saya dapat, itu adalah satu perjuangan dengan arwah bapa yang saya berjumpa dari umur kecil kepada corporate-corporate ni macam mana nak approach kan. So sama, you are selling the brand Jazman Jaafar. So sama macam pelumba-pelumba yang lain, what value you bring better than others lah. Okay. So now, macam saya cakap tadi, Formula 1 that's that lah. Sekarang Jazman dah tukar haluan jadi you've now transitioned to driver for hire, pemandu bebas in GT. So soalan ramai orang nak tanya ni, baloi ke gaji jadi driver for hire? I mean, kalau kita masuk tak Formula 1 tu kita dah tahulah set salary apa semua yang you're earning in dollars, in euros. Tapi driver for hire regional level ni macam mana? Dia ikut credential juga. Taurik, dia kebanyakan, I can be very honest, ada pasukan yang baru, maybe budget dia besar, yang boleh membayar tapi performance dia tak bagus. Tapi ada pasukan yang kecil, gaji tak seberapa bagus tapi boleh menang. So what is the best deal and the best team you find on the table? Because it's your reputation. Maybe saya tak berlumba full program sesibuk macam dulu, but I race to win. I think a lot of the races you've seen, Taurik, I have to have the best package to win. Sebabkan my credential dan reputation. So saya selalu bertanya, siapa jurutera saya, siapa support saya. Kalau saya berlumba katakan dengan Ferrari ni, ada tak kita dapat data dan support yang patut dalam program ini. So sama macam Super GT yang akan datang, saya mendapat Aston Martin sokongan daripada Dunlop. Okay, Dunlop ni Dunlop kami punya tyre manufacturer lah. Dunlop ni ada tak bagi jurutera yang information sekarang? Because ini adalah environment yang kompetitif, real time maksudnya. Real time. Kalau saya berlumba di perlumbaan ni dan tak menjadi kompetitif, your reputation will just fade dan yelah, it goes back to your pay lah. So reputation and gaji serasi. Mesti serasi. Okay. So it's not driving to win this race, and bukan makan gaji untuk race ni saja, tapi hasil daripada perlumbaan ni, apakah peluang-peluang yang saya bakal dapat. Betul. So senang cerita, bukan setakat makan gaji. Pening juga jadi driver dia. Nampak je glamour. Nampak je glamour. Tapi kalau macam Jazman ni, kalau ada trofi kat sebelah ni, baloi juga lah dia. Macam like you said, you race to win, and ada trofi nak prove it. And this, yang ini baru ni sepang 12 hours kan tahun ni. Betul. Okay. Betul. Tu menarik. So apa yang tarik Jazman masuk tim ni? Apa exactly what Jazman cakap tadi? Dia punya setup semua. Saya sebenarnya over January February tu saya sebenarnya membuat testing dengan tim yang lain. Sebab Ferrari punya program ni kebanyakan limited dekat Asia, tapi dia adalah jentera yang hangat lah sekarang. Is the EAT car, the EAT package kalau nak menang. So peluang dengan tim lain tu tak tercapai. So saya dipanggil oleh tim Harmony ni untuk spearhead lah pasukan semasa sepang 12 hours, dan saya mencuba untuk memenangi sepang 12 hours ni bukan sekali dua, dah 4-5 kali dah. Tak dapat memenangi. Ada je kereta problem lah, fuel pump lah, electrical failure lah, tak boleh start dan sebagainya. So I make sure that when I compete, ini adalah package yang paling kuat lah. So Harmony memang promise, dan saya pun berterima kasih lah mereka memberi peluang untuk saya. Okay. And Jazman akan race dengan dia orang lagi kan tahun ni? Betul. Shanghai 8 hours nanti di bulan 10.
So kebanyakan 33R Harmony ni membuat perlumbaan endurance. So ada persiapan untuk membuat endurance race terbesar nanti. So kebanyakan members of the team dari sini, cuma jurutera je daripada overseas. So dia nak membangunkan team tersebut ke perlumbaan lagi besar nanti. Okay, you brought up something interesting, endurance racing. So ni okay lah, walaupun the pinnacle of racing sekarang ni masih Formula 1, tak boleh nafi lah, endurance racing sekarang tengah macam revival lah. Betul. Great untuk Le Mans hujung minggu kita rakam ni, I think on record paling penuh in the last 10 years. Betul. Betul. And Jazman sendiri pernah race dekat Le Mans, bawa program masa tu, program sokongan SIC kan. Betul. Jazman, Weyron dan juga Nabil Jeffrey. Betul. Tapi bukan dekat masa tu tier 1 kategori dia LMP1. LMP1 betul. Jazman masa tu LMP2 LMP2, yes. Saya semasa itu mendengar 2017 F1 akan diberhentikan di Malaysia. So sebabkan diberhentikan, ada hala tuju untuk membangunkan lagi sukan bakat sukan pemotoran daripada segi 4 roda dan 2 roda. So saya propose juga program tersebut ke SIC untuk all Malaysian line up lah di FIA World Endurance Championship dan mengikuti 24 Hours of Le Mans. Tapi race seperti ini bukan sekadar sebabkan dapat team dan support dan sebagainya boleh masuk. Tak, dia nak kena dijemput. So Le Mans ni bukan sekadar bayar entry, tak. Le Mans bukan calar orang boleh masuk. Bukan. So kami dapat dijemput berlumba di Le Mans dan alhamdulillah dapat tempat keempat lah masa kami berlumba di sana. Kalau diberi peluang, Jazman nak balik ke Le Mans tak? Oh, 100%. Especially now dengan hypercar regulation, dengan GT regulation, memang itu adalah my strength lah dari segi endurance, tapi bukan senang lah nak dapat peluang di sana. Tapi kalau dapat peluang memang nak kembali, preferably hypercar lah. Ya, kalau dapat hypercar pun salah satu impian, tapi fokus saya sekarang kebanyakan kepada Super GT lah. Okay, GT. Super GT. Saya ingat lagi Jazman dengan Weyron dengan Nabil ada share satu post kat social media dulu tau, tak lama dahulu. On board bawa prototype kat Le Mans tengah malam. Ya Allah, macam mana rasa tu? Kita, LMP2 pun semasa tu engine 620 horsepower. So macam LMP1 semua dah ada hybrid. So dia sampai ke end of the straight 318 dan nak kena lift off sebab hybrid regen kan. So LMP2 is V8 lah, 620. So main straight out lap tu kita dah buat 332. So qualifying 335. So kalau waktu malam tu 335 tu rasa lagi laju lah, sebab kan tak ada lampu kan certain parts of Le Mans. Sebab suspend ke? Ya, so kadang-kadang kita tak tahu apa yang berdekatan kat situ juga kan. Tapi ia adalah salah satu experience yang special lah berlumba di Le Mans. Wow, tak boleh bayang lah ya. It must be something lah. Masa pre-grid tu pun, pre-grid dia dekat 2 jam. Opening Le Mans tu lebih 350,000 penonton. Lagi besar daripada opening Sukan Olimpik. Wow. So dari queue tu dah sampai ke highway lah. So orang memang tengok spektakel tu lagi hebat lah. Fantastic. Okay, last question lah pasal industri ni. In your opinion lah, daripada pandangan Jazman, apa lagi kurang kat Malaysia ni nak bangunkan, nak majukan sukan ni? I mean, go-kart circuit dah cakap tadi, kita dah banyak. So tempat permulaan dah banyak. But beyond that, apa lagi kurang? Saya rasa kebanyakan numbers ada, bakat ada, tapi saya rasa tak cukup platform. So platform ni macam dari segi Super GT,
kita dah ada Super GT, cepat-cepat ambil opportunity tersebut untuk membangunkan siapa pelapis, siapa talent yang boleh diambil daripada manufacturer tersebut. Okay, sama macam MotoGP juga. Kan ada Yamaha, Ducati dan sebagainya. Dia dah dari jauh tu dia dah eye talent tersebut untuk sign. So we need more platforms like that for not just drivers but also teams. Teams ni boleh jadi factory teams juga. And from when they become factory teams, they can find, you know, better sponsorship, better appearance kan, dan sebagainya. So lebih banyak platform. Lagi satu, to make motorsports more accessible. So baru-baru ni FIA pun telah announce Arrive and Drive World Cup karting yang dia memilih Malaysia sebagai tuan rumah pertama. So FIA recognizes Malaysia dari segi go-kart, dan 2 tahun lepas juga Asia Pacific Motorsport Championship. Ini adalah regional sukan pemotoran untuk dari segi peringkat akar umbi. So when you have akar umbi dan go-kart ni, dari segi recognition from FIA, Malaysia jadi tuan rumah, ni adalah salah satu landmark lah. Iktiraf dia memang tinggi. Memang iktiraf dia memang orang dari segala dunia akan datang ke Malaysia. So when you are di iktiraf tu, grasp that opportunity to grow more, prepare more, and then wherever the next opportunity, the next World Cup tu, kita dah ada dekat 10-20 pakat dah untuk ready wakil Malaysia ke sana. Of course it's a cost element, tapi there's ways to find it to make it affordable. Cik, nak tambah sikit soalan, since kita dah nak habiskan ni. Kita dah banyak cakap pasal pelumba. Kita mungkin Jazman nak cakap sikit pasal program-program yang Jazman buat untuk melahirkan jurutera juga untuk sukan pemotoran ni. Saya dalam perjalanan saya tu, masa program bakat Petronas, ada dalam 6 atau 7 pelumba 4 roda dan 5 ke 6 dalam 2 roda lah dari peringkat antarabangsa. Dari perjalanan tu saya perasan kenapa tak ada yang support daripada orang belakang. Maksudnya yang jurutera yang buat analisis pit stop katakan, atau data engineer, or race engineer dan sebagainya lah, performance engineer. So semasa saya balik daripada Eropah masa tu, 2018-2019, saya membuat salah satu silibus yang saya mempelajari, dan bakat-bakat ni sebenarnya they should be given a similar opportunity. Sebab masa peak Malaysia ada 4 Formula 1 team yang corporate sokong. Lotus Proton, Lotus GP, Caterham F1 daripada Tan Sri Tony, Dato' S. Warren Questnet di Manor, dan juga Mercedes AMG Petronas. So ada 4 F1 team. Takkanlah bakat kita tak ada diberi peluang atau tak dilihat kan. So saya realise bakat-bakat ni pun tak tahu macam mana nak masuk daripada sukan pemotoran. So the entry pun dah tertutup. So yet alone arrive Formula 1 kan. So saya bermula membuat program tersebut tahun pertama bersama Mari, dan tahun kedua bersama Yayasan Peneraju. Dan alhamdulillah tahun ketiga Porsche Motorsport Asia Pacific telah membuat satu collaboration dan partnership dengan saya, dengan dorongan dan sokongan daripada Yayasan Raja Muda Selangor. So alhamdulillah setiap tahun ada 6 hingga 6 ke 10 bakat akan diletak di Porsche Carrera Cup Asia. Dan bakat-bakat tersebut mengikuti scorecard dan prosedur di bawah Porsche dan EKS Motorsport, dan lagi situ Porsche akan ambil mereka ke Global Championships lah, GT World Challenge, dan insyaAllah Le Mans lah pada satu hari nanti. But alhamdulillah dari program tersebut dah dekat 4-5 bakat dah masuk ke kira Porsche punya pyramid lah. Diorang dah go to the next stage lah. Betul. Tapi diorang mula dalam program asahan bakat engineering ni yang apa nama dia? TTAP, Technology Transfer Apprenticeship Program. Bagus. So Off track.
So jadi mereka yang berminat ni nak masuk macam mana, Jazman? So setiap hujung tahun atau awal tahun kami akan announce. So kita akan dapat CV tersebut. Tapi program TTAP ni pun telah membuat partnership dengan UTM, UTHM dan dulu pernah ada partnership dengan TOC. So quite broad lah. Dulu, tahun pertama kita membuat kebanyakan postgrad. Tapi postgrad pun skills exposure tak cukup kuat. So kita mengambil TVET. So we find the right balance jugalah dalam pemilihan tersebut. So setiap setahun dekat 60-70 CV juga dapat, tapi pemilihan dia 10 saja. So senang cerita, bakat dari segi industri otomotif TVET kat Malaysia ni pun agak meriah lah. Meriah. So talent banyak juga dari segi ni. Betul. Wow, menarik. Then so selain daripada on the subject of your off-track activities, selain daripada TTAP, Jazman juga seorang usahawan. Usahawan dalam satu jenama gaya hidup pemotoran yang sangat menarik. Saya selain itu pun ada kebanyakan involvement saya dari corporate, dan 6 tahun sebelum ni ahli lembaga pengarah SIC. Saya sekarang pun exco dan board member Motorsport Association Malaysia. Baru-baru ni pun baru dinamakan MAM Four Wheels Commission Chairman. So ada juga my involvement di dunia corporate jugalah. So saya pun tahu career ni bukan selama-lamanya. So I have my plans for after my racing career ends jugalah. End game, betul. Okay. So, menarik. So siapa nak tahu pasal I wanted to talk to you about RWB lah, tapi tak apalah. Siapa yang tahu. Saya ada buat laporan dan liputan pasal what do I call this business venture. So boleh baca kat carikas.com/news. But anyway, Jazman, banyak pencerahan bro dah bagi hari ni pasal career, bro. Banyak lagi kita nak tanya, tapi I think that's everything we can ask Jazman today lah. So tak apa, satu hari mungkin kita boleh panggil balik cerita lagi. Boleh datang balik tak? Boleh, insyaAllah. Boleh, insyaAllah. So tuan-tuan dan puan-puan, you heard it from Jazman. Kalau ada soalan yang kita lupa tanya, termiss tanya, beri soalan anda di ruang komen di bawah. Dan jangan lupa email. Email dah buka kan? Email dah buka, info@tekanhabis.my. Anda juga boleh hantar soalan, cadangan, komen di situ juga. Yes. So insyaAllah we'll see from there. And maybe lepas ni kita akan panggil Jazman balik dan kita borak-borak dengan maybe by then Hazri pun dah balik lah. InsyaAllah. Be more fun lah. InsyaAllah. Okay, anyways, sebelum lupa, semoga berjaya untuk Super GT Malaysia. Terima kasih. And dan juga Shanghai 8 Hours. Betul. Shanghai 8 Hours bila? Oktober. Bulan 10. Dan lastly, tahniah dan semoga berjaya dengan anak kedua. Terima kasih. Macam mana ni nak race, nak bangunkan keluarga sambil racing? Ni satu cabaran tu. Kalau boleh buat Le Mans, takkanlah tak boleh. Tolong nyusu pada masa malam. Wow, your wife is very fortunate to have you lah. Tu saya bercakap. But anyways, once again, terima kasih Jazman. Thank you very much Jazman. Abang Rizal, I think let's call it a day. Okay, tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih banyak-banyak. Seperti biasa, jangan lupa like, share dan subscribe, dan beri pandangan di ruang komen di bawah. Ini adalah podcast Tekan Habis. Nama saya Tariq Azmi. Terima kasih. Assalamualaikum.